Pernah tak, satu hari tu anda pandang langit dan terfikir, kenapa biru? Kan? Ini soalan yang semua orang pernah tanya dan dalam kupasan kali ini kita akan bongkar sains di sebalik keajaiban harian ni. Pemandangan macam ni, langit biru yang luas, tenang je, nampak simple kan? Tapi sebenarnya, di sebalik semua ni, ada satu interaksi fizik yang sangat-sangat menarik sedang berlaku. Jadi, soalan ni, saya yakin mesti pernah bermain kat fikiran anda mungkin dari kecil lagi. Kenapa biru? Kenapa bukan hijau? Atau kuning? Atau warna lain? Jom kita cari jawapan dia sama-sama. Kunci untuk kita faham misteri ni sebenarnya ada pada dua benda je. Pertama, cahaya matahari itu sendiri. Dan kedua, perjalanan cahaya itu melalui lapisan atmosfera bumi kita. Okey, pertama sekali kita kena kenal dulu dengan watak utama kita. Cahaya matahari. Walaupun pada mata kita ia nampak macam warna putih atau kuning sikit, tapi sebenarnya ia jauh lebih kompleks daripada itu. Cahaya matahari ni sebenarnya adalah satu spektrum, macam semua warna pelangi digabungkan jadi satu. Dan setiap warna ni ada panjang gelombang dia yang tersendiri. Warna macam ungu dan biru, gelombang dia pendek-pendek dan bertenaga. Manakala warna merah dan jingga, gelombang dia lebih panjang dan boleh kata lebih tenang. Okey, sekarang kita dah kenal cahaya. Jom kita kenalkan pula konsep kedua yang super penting. Fenomena ni dipanggil serakan Rayleigh dan inilah hero sebenar dalam cerita kita hari ini. Jadi, apa benda sebenarnya serakan Rayleigh ni? Nama ni datang daripada seorang ahli fizik British, Lord Rayleigh. Senang cerita, bila cahaya matahari masuk ke atmosfera kita, ia akan terlanggar dengan molekul-molekul gas yang super kecil. Dan serakan ni pada asasnya adalah bila molekul gas tu menolak cahaya ke pelbagai arah yang berbeza. Nak faham lagi senang, bayangkan atmosfera kita ni macam sebuah taman permainan. Cahaya gelombang pendek macam biru dan ungu ni, dia macam budak-budak kecil yang hyperaktif. Lari sana sini tak tentu arah. Manakala cahaya gelombang panjang macam merah pula, dia macam budak yang lebih besar dan matang, jalan lurus je, tak mudah terganggu. Baiklah, kita dah ada dua-dua kepingan puzzle ni. Cahaya yang berwarna-warni dan serakan yang berlaku kat atmosfera. Sekarang, jom kita cantumkan kedua-duanya untuk selesaikan misteri utama kita. Inilah yang jadi. Bila cahaya matahari masuk atmosfera, molekul-molekul gas tadi akan serakkan cahaya biru yang hyperaktif tu ke semua arah, atas, bawah, kiri, kanan. Pada masa yang sama, cahaya merah dan kuning kebanyakannya terus je bergerak lurus. Sebab cahaya biru ni diserakkan ke seluruh langit, tak kisahlah kita pandang ke arah mana pun, warna itulah yang sampai ke mata kita. Ini soalan cepu mas. Kalau ikut logik tadi, cahaya ungu kan, panjang gelombang dia lagi pendek dari biru. Jadi patutnya dia lagi kuat diserakkan, kan? Habis tu, kenapa langit kita tak warna ungu? Ada dua sebab utama. Pertama, mata kita ni memang secara semula jadinya lebih sensitif kepada warna biru berbanding ungu. Kedua, kebanyakan cahaya ungu sebenarnya dah diserap siap-siap kat lapisan atas atmosfera, jadi tak banyak yang sampai ke bawah. Jadi, gabungan dua faktor inilah yang buatkan biru jadi warna dominan yang kita nampak. Fizik yang sama yang bagi kita langit biru rupa-rupanya bertanggungjawab juga untuk satu lagi pemandangan yang sangat menakjubkan. Jom kita alihkan pandangan kita dari tengah hari ke ufuk pula. Cuba bayangkan bila matahari rendah ke ufuk waktu pagi atau petang, cahaya dia kena tempuh perjalanan yang jauh lebih panjang melalui atmosfera untuk sampai kat kita berbanding masa matahari betul-betul ke atas kepala. Dan dalam perjalanan yang jauh lebih panjang ni, hampir semua cahaya biru dan ungu dah habis diserakkan dan hilang sebelum sampai kat kita. Jadi, apa yang tinggal untuk sampai terus ke mata kita? Yang tinggal hanyalah gelombang yang lebih panjang, iaitu warna-warna hangat macam jingga, kuning dan tentulah merah. Kita semua suka kan tengok matahari terbenam yang cantik, yang dramatik. Tapi, macam mana kalau saya cakap, keindahan yang paling memukau tu sebenarnya mungkin petanda sesuatu yang tak berapa elok. Macam mana kalau ia sebenarnya tanda udara yang kita sedut ni tercemar? Ini membawa kita kepada satu idea yang agak mengejutkan yang saya panggil paradoks pencemaran. Keindahan yang kita kagumi itu mungkin sebenarnya adalah petunjuk kepada sesuatu yang tak sihat dalam udara kita. Rupa-rupanya selain sirakan Rayleigh oleh molekul udara, ada satu lagi pemain dalam gelanggang ni, sirakan Mi. Sirakan ni pula berlaku bila cahaya berinteraksi dengan zarah-zarah yang lebih besar kat udara, macam habuk, asap dan bahan-bahan pencemar. Jadi nak ringkaskan cerita, serakan Rayleigh yang disebabkan oleh udara bersih bagi kita langit biru dan matahari terbenam yang biasa. Tapi serakan Mi yang disebabkan oleh bahan pencemar, inilah yang menyebabkan jerebu dan matahari terbenam yang merah menyala.
Okey, ini poin penting yang kita kena faham. Pencemaran tak cipta matahari terbenam yang merah tu. Itu kerja serakan Rayleigh. Sebaliknya, bila ada banyak bahan pencemar, ia memperhebatkan lagi kesan tu, menjadikan warna merah tu nampak lagi garang dan berapi-api. Satu pemikiran yang menarik kan? Prinsip serakan cahaya ni bukan eksklusif untuk bumi je tau. Ia adalah undang-undang fizik universal. Jadi, jom kita jengok sekejap ke planet jiran kita. Dekat Marikh ceritanya terbalik habis. Atmosfera dia yang nipis dan penuh habuk tu buatkan langit waktu siang dia nampak kuning keperangan. Tapi yang paling best, waktu matahari terbenam, langit di sekeliling matahari tu bertukar jadi biru. Prinsip yang sama, hasil yang berbeza, semuanya sebab perbezaan atmosfera. Dan prinsip sirakan ni bukan setakat fakta menarik je. Para saintis gunakannya setiap hari untuk pantau pencemaran dan perubahan iklim kat bumi. Malah, mereka gunakannya untuk kaji atmosfera planet-planet yang jauh untuk cari petunjuk kalau ada kehidupan kat luar sana. Jadi, lain kali anda pandang ke langit biru atau nampak matahari terbenam, ingatlah tentang tarian fizik yang kompleks yang sedang anda saksikan. Dan ini buat kita terfikir, agaknya, apa lagi rahsia luar biasa yang tersembunyi dalam cahaya yang ada di sekeliling kita setiap hari?